Ibu kalah. Nasib baik ada rakaman suara ni. Boleh menyelamatkan separuh daripada senarai barang-barang yang perlu dibeli. Amaran. Bateri dah habis. Siapa suruh tak cas? Pandai muka. Ibu dan kakak dah pengsan. Adik pion, hari ini kita yang membeli belah di gedung yang tercinta ini. Sini semua. Mulai hari ini, saya tak mahu lagi ada pelajar saya yang datang lambat masuk ke kelas IT. Faham? Dan ada sesiapa di sini yang belum bayar yuran? Bila masa pula kena bayar yuran ni? Mana ada orang nak mengajar secara percuma dalam dunia ni, Pak Den KK? Ajarlah dulu baru boleh bayar yuran. Ini tak. Dari tadi kami masuk, cikgu tak ajar kami apa-apa pun. Tak boleh. Kena bayar dulu. Baru boleh mula kelas. Yalah. Berapa? Tak mahal. Sebulan satu kepala RM4,000 saja. RM4,000 je? Kalau kami tak nak bayar, cikgu? Tak bayar senang je. Tak buatlah kelas. Buatlah kelas lain. Kelas memandu ke, kelas memasak ke, kelas menjahit ke. Cis, hamba pantang betul kalau anak muda teruna begini mempersendakan orang tua seperti kita. Betul tu. Pak Warga dan Pak Mas. Apa yang harus saya lakukan sekarang pada dia? Jalankan hukuman seperti biasa. Minta gigi dulu. Penat je buat rakaman suara di telefon bimbit tu. Akhirnya apa pun tak boleh pakai. Senarai barang pun sama. Habis kembang kena susu adik pion. Sebenarnya tak kisahlah cara mana pun tulis senarai barang. Asalkan kita berbelanja ikut perancangan dan peruntukan yang ayah bagi. Tepi je, Bab. Tepi beri laluan. Kenapa ni Pak Warga, Pak Mas? Inilah dia jiwa biskut sejati. Memang rangut bila dicicah dalam kopi. Menjadi sajian turun-temurun sejak dari zaman dulu lagi. Inilah dia penduduk kampung Padang Jawa. Macam mana dengan senarai barang tu? Mana yang lebih berkesan? Cara lama ke cara baru? Pengajaran daripada kisah senarai barang ini ialah Ibu dan Samsiah kena pastikan jangan simpan botol susu dalam beg tangan dan mesti sentiasa pastikan bateri telefon bimbit penuh. Cik Mat nampak gayanya. Berkuburlah hasrat saya nak adakan kelas ICT untuk warga emas dekat kampung ni. Cari je lah guru baru. Tolong! Kecemasan semua! Kenapa pula ni, Poiling? Sasikala? Masa datang sini tadi, kami nampak Abang Rahim. Cepatlah sikit, Ibam. Okey, Abang Rahim. Dah selamat dah ni. Boleh terjun. Nak terjun macam mana? Kaki kena ikat ni. Ya tak, ya juga. Okey, nanti saya potong tali tu. Kawan-kawan, serang! Aduh, semut pula, Ibam. Cepat sikit, aduh. Jangan risau, Abang Rahim. Jibam sedia membantu.